Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Dendam Seorang Madu episod ke-35. So jom kita tonton. Tadi saya ada dengar awak cakap pasal keputusan. Keputusan apa tu? Keputusan SPM. Dia tak bahagia dengan kau. Dia dah buat keputusan untuk tinggalkan kau. Baik kau tinggalkan dia demi kebahagiaan dia. Keputusan itu datang daripada mulut kau, bukan datang daripada mulut isteri aku. Aku kenal isteri aku macam mana. Rana, kenapa awak bagi orang luar pegang kita? Kenapa? Bagi badan aku. Jangan macam ni. Riana, aku akan protect kau. Kau merepek apa ni? Kau bagi badan aku. Ini darah daging aku, anak aku, bukan anak kau. Bagi badan aku. Kau buat apa ni? Bagi. Terlambung lah, terlambung. Terlambut jatuh. Terlambut jatuh. Kalau scene rampas anak ni tak boleh. Kalau tak anak tu terlucut ke, terjatuh ke, terhantuk ke, sampai cacat kekal ke, baru ataupun meninggal lah, terjatuh, terpelanting setengah jalan sampai terlanggar kereta ke. Suka sangat buat scene macam tu. Tak boleh ke macam grip anak tu elok. Suka. Tapi saya boleh nampak lah dekat scene tadi, dia punya apa, clumsy tu, dia punya cuai pegang anak tu. Tapi nak cerita yang dia orang ni memang gaduh apa, memang tak, memang apa, siapa watak lelaki tu yang apa, tiba-tiba nak mewakili Rehana pula, tak nak bagi anak kat Faris. Tapi scene ni sebenarnya scene pasal Rehana apa, Rehana nak bercerai dengan Faris, tak tahulah, macam tu lah lepas apa yang berlaku. Tapi eloknya Rehana cerai lama dah dengan Faris. Tapi saya ingat macam Rehana ni ada plan lain, ada plan sesuatu dekat Faris ni. Tapi lepas apa yang berlaku, apa, mula-mula mak dia meninggal lah. Lepas tu anak pula nak dipisahkan, nak diambil oleh Faris tu. Saya rasa inilah kita dah hampir pada plot balas dendam Rehana. Awal tengok cerita ni agak lucu pasal karakter Izara. Dah tu makin menghayati cerita, aku makin kebosan sebab lembab. Yelah, lembab sebab ada watak macam Faris, suami yang lembab. So, pada saya macam kelembapan cerita ni dah mengalahkan sinetron. Sinetron tu dia macam dia drag. Scene dia nampak simple je, tapi dia punya lembab tu sampai kita dah tak boleh nak follow dah cerita ni. Korang boleh follow lagi tak? Jumpa lagi.